Jakarta dan Kuala Lumpur sepakat untuk hantar semua pendatang haram Indonesia pulang. Cubaan tikam Siti Nurhaliza, polis buka siasatan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Buletin utama 17 Oktober. Rundingan di Mesir bagi menamatkan keganasan ke atas penduduk Palestin berhasil. Majikan perlu tubuhkan mekanisme dalaman bagi atasi gangguan seksual di tempat kerja. Bersama Suhaimi Ahmad untuk berita utama. Rakyat dinasihatkan agar tidak meletakkan harapan terlalu tinggi terhadap e-dagang dan ekonomi berasaskan pengetahuan K-ekonomi walaupun bidang baru itu patut diceburi. Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Mahathir Mohamad berkata meskipun ia menjanjikan pertumbuhan pesat dan pulangan tinggi, ia juga mempunyai risiko kegagalan. Perdana Menteri berucap pada Majlis Persidangan K-Ekonomi Anjuran Biro Keanggotaan Berbahasa Inggeris MCA di Bandar Sunway, Selangor pagi tadi. Kegarahan terhadap K-Ekonomi menyebabkan ramai melihat pertumbuhannya tidak mempunyai had dan kekayaan bentuk baru yang tidak pernah wujud selama ini. Whether this is good or bad is difficult to determine now. We have not had enough experience of the real workings of e-commerce and the knowledge economy. There may be other benefits to the destroyed businesses and to the government. Possibly, the increase in the volume of business will generate more business and more revenue. But we don't really know. What we do know is that the destruction may be considerable and there will be disruptions and instability. Bagaimanapun, menurut Perdana Menteri, risikonya bukanlah penghalang untuk syarikat tempatan menerokai bidang itu. Pada sidang media, Perdana Menteri berkata kerajaan akan membenarkan lebih banyak pelaburan langsung asing FDI dalam syarikat pelabuhan dan penerbangan tempatan. Langkah itu penting untuk mewujudkan gabungan strategik. We don't just allow people to invest. Of course, people like pension funds managers, they invest, but they don't bring anything in other than the money. But what we are interested in is people who have certain expertise or certain markets or services which would contribute towards the performance of our facilities because through their investments. Perdana Menteri mengulas mengenai sama ada belanjawan 2000 yang akan dibentangkan mengandungi langkah itu. Beliau juga berkata negara tidak mempunyai masalah untuk menarik FDI ke Malaysia. Justru beliau berpendapat insentif yang lebih banyak tidak diperlukan. Menurutnya, pelabur memilih Malaysia kerana negara menawarkan pelaburan yang baik, bukan tertarik kepada insentif semata-mata. They have to look at the political situation, political stability, the management of the economy, the growth of the economy. All these things are factors which help people to make a decision whether to invest or not. Kuala Lumpur dan Jakarta mencapai persetujuan supaya semua rakyat Indonesia yang masuk ke negara ini secara haram dihantar pulang ke negara asal. Kedua-dua negara juga bersepakat untuk menanggung bersama kos penghantaran pulang pendatang terbabit. Perkara itu diputuskan pada mesyuarat delegasi Malaysia-Indonesia di Langkawi petang tadi yang turut dihadiri oleh Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Mahathir Mohamad dan Presiden Indonesia Abdul Rahman Wahid. Datuk Seri Dr. Mahathir berkata Malaysia sedia mengambil pekerja dari Indonesia tetapi ia bergantung kepada keperluan dan kekosongan kerja di negara ini. Kedua-dua pemimpin juga bersetuju supaya sebarang masalah berbangkit berhubung perkara itu akan dibincangkan pada mesyuarat di peringkat pegawai kedua-dua negara. Presiden Abdul Rahman tiba hari ini untuk lawatan kerja 2 hari. Kerajaan sedang mencari formula terbaik untuk mengurangkan beban kewangan yang terpaksa ditanggung oleh syarikat pemegang konsesi lebuh raya jika kadar tol tidak dinaikkan. Menteri Kerja Raya Datuk Seri S. Sami Velu berkata kajian itu membabitkan Lembaga Lebuh Raya Malaysia LLM, Unit Perancangan Ekonomi EPU dan Kementerian Kewangan. Laporan lanjut dari Dewan Rakyat bersama wartawan Nurin Mastura.
Menurut Datuk Seri Sami Velu, setakat ini kerajaan memberi subsidi RM240 juta untuk ganti rugi syarikat pemegang konsesi. Jadi kita sekarang mencari satu sistem di mana macam manakah kita akan memperkenalkan satu tool di mana syarikat pun tidak merugi dan kerajaan pun tak payah bayar pampasan seperti tinggi itu. Ketika ditemui selepas sesi soal jawab di Dewan Rakyat, beliau berkata, jika pemberian subsidi itu berterusan, kerajaan akan mengalami masalah kewangan yang serius. Dalam perkembangan lain, anggota Parlimen digesa mengambil iktibar daripada kenyataan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Mahathir Mohamad semalam mengenai disiplin kehadiran dan prestasi persembahan di Dewan Rakyat. Dengan adanya benchmark ini, bukan sahaja ukurannya kehadiran, tetapi prestasi mereka, penyertaan mereka dalam perbahasan dan kualiti perbahasan itu juga menjadi ukurannya. Ini kita harapkan kepada ahli-ahli lah menjadi satu panduan lah. Ahli Parlimen Parit Sulong Datuk Rohani Ahmad pula berkata, kebanyakan ahli Parlimen Barisan Nasional BN memegang jawatan politik yang lain dan terpaksa membahagikan masa mereka. Jadi kalau ada soal quorum, bukan saja soal Barisan Nasional, soal yang mesti oleh Barisan Nasional, tapi pihak pembangkang selalunya dia mempermainkan soal quorum ni untuk meremeh-temehkan Barisan Nasional. Ini tidak adil. Di sebelah petang, perbahasan mengenai rang Undang-Undang Kanak-Kanak 2000 diteruskan. Jelasnya kesan penggubalan rang undang-undang ini kepada masa depan kanak-kanak di negara ini mendapat perhatian 15 ahli parlimen yang menimbulkan pelbagai cadangan serta pendapat. Menurut Setiausaha Parlimen Kementerian Perpaduan Negara dan Pembangunan Masyarakat, Veerasingham Supiah, di bawah rang undang-undang itu, tumpuan khusus untuk pembangunan Taman Asuhan Kanak-Kanak TASKA diberikan dalam pelbagai bentuk. Bagi pihak kerajaan, kita memberi peruntukan sebanyak RM50,000 untuk menyelesaikan supaya TASKA boleh diadakan di bangunan-bangunan kerajaan. Dan juga di pihak swasta, kita memberi pengecualian cukai. Beliau yang juga ahli Parlimen Tapah berkata, Kabinet sudah meluluskan seramai 144 pegawai untuk penguatkuasaan rang undang-undang ini. Ahli Parlimen Arau Mastika Junaidah Husin pula menyambut baik penggubalan rang undang-undang itu. Kita bukan saja nak mengadakan premis atau tempat penjagaan anak-anak, tetapi kita juga perlu menyediakan tenaga kerja yang boleh membangunkan, yang boleh mendidik dan juga membangunkan emosi kanak-kanak. Sehingga kini Kementerian Perpaduan Negara dan Pembangunan Masyarakat telah mengeluarkan 1045 lesen mewujudkan TASKA di seluruh negara. Laporan Nurin Mastura dari Dewan Rakyat untuk TV3. 5 kes disyaki penyakit tangan, kaki dan mulut dilaporkan di Negeri Sembilan semalam menjadikan 38 kes dikesan di negeri berkenaan sehingga kini. 2 kes dilaporkan di Seremban manakala 3 lagi kes di Kuala Pilah. Menurut Pemangku Pengarah Kesihatan Negeri Sembilan, Dr. Mustafa Bakri Adnan, 5 pesakit yang dimasukkan sehingga jam 9 pagi tadi berada dalam keadaan stabil. Yang masuk 5 ni kes baru. Maknanya yang lama memang tak ada lah. Tak ada, semua ini memang dah ada discharge sebab kes-kes ni semua kumulatif daripada bulan 1 sampai sekarang. Mereka akan dirawat oleh pakar untuk tujuan pengesahan sebelum rawatan sesuai diberikan. Beliau memberi jaminan keadaan penyakit tangan, kaki dan mulut di Negeri Sembilan adalah terkawal dan orang ramai tidak perlu bimbang. Beliau menasihatkan orang ramai agar sentiasa mengambil langkah berjaga-jaga dan menghubungi pihak hospital sebaik saja mengesan tanda-tanda penyakit pada anak-anak mereka. 1/3 daripada masyarakat yang mengalami tekanan jiwa mempunyai kecenderungan melakukan jenayah seksual. Justru, selain kaedah pencegahan jenayah yang lebih berkesan, rawatan sewajarnya ke atas mereka yang mengalami tekanan jiwa juga adalah penting. Laporan selanjutnya bersama wartawan Pang Chin Fei. Laporan Jabatan Psikiatri Hospital Universiti Kebangsaan Malaysia HUKM mendapati kebanyakan mereka melakukan jenayah seksual bagi melepaskan tekanan jiwa. Mereka dapati abnormal, tidak normal dari segi tingkah laku, suka bersendirian, suka tersenyum sendirian, cepat naik angin, baran. Mereka harus sebenarnya dipujuk untuk menerima penilaian atau perawatan daripada pakar-pakar psikiatrik.
Selain itu, pendidikan mengenai tanggungjawab masyarakat dalam membendung jenayah seksual akan membantu meningkatkan keberkesanan pencegahannya. Didikan daripada awal tu harus dipentingkan dari segi nilai akhlak dan moral yang baik. Dan yang kedua, para guru dan ibu bapa harus sering melihat anaknya supaya dia mengetahui tren ya ataupun aliran tingkah laku anak-anaknya bagaimana. Daripada pihak kerajaan kita mesti memberikan latihan dalam kesedaran atas apa itu jenayah-jenayah bersabit dengan seks, dan juga kepimpinan juga mesti bertanggungjawab mengatakan faktor-faktor yang benar, bukan anggapan sahaja. Saya akan form satu komiti bersama polis untuk kita mencari jalan untuk melihat dua isu. Pertama, tentang praktikalnya, mungkin kita harus ada satu kempen untuk awareness, pendedahan awareness supaya bersama-samalah kita memelihara masyarakat, ya, terutama wanita dan kanak-kanak. Dan keduanya mungkin kita nak tengok sama ada daripada dari segi implementasi undang-undang yang ada, sama ada ia berkesan atau tidak. Tidak kurang juga yang menggesa undang-undang sedia ada melalui Seksyen 376 Kanun Kesiksaan dipindah. Bentuk hukuman yang lebih keras. Bukan 20 tahun. Mungkin lebih daripada itu, bukan 6 sebatan, lebih daripada itu. Dan bukan sahaja pesalah itu boleh dihukum, mungkin juga ahli keluarganya lain boleh dipertanggungjawabkan terhadap tindakannya. Mungkin pembayaran ganti rugi yang sewajarnya harusnya dibuat. Namun adalah wajar bagi setiap wanita itu sendiri mengambil langkah pencegahan awal, antaranya mengelak berjalan seorang diri di kawasan sunyi atau membawa alat pelindung diri seperti bahan penyembur. Tanggungjawab membendung jenayah seksual adalah terletak di semua lapisan masyarakat, biar lelaki ataupun perempuan. Semua pihak haruslah serius dalam menangani gejala sosial ini bagi mewujudkan sekitaran yang selamat dan masyarakat yang bebas dari keganasan. Pak Syifai, Buletin Utama TV3. Dalam perkembangan lain, majikan digesa mengambil inisiatif menubuhkan mekanisme dalaman bagi mengatasi gangguan seksual di tempat kerja. Ini kerana sehingga kini kurang 100 syarikat di seluruh negara yang mempunyai jawatan kuasa dalaman bagi menyelesaikan masalah gangguan seksual meskipun ia terbukti berkesan menangani kes berkenaan. Satu kebaikan untuk mengadakan cadangan tersebut atau pertubuhan tersebut atau mekanisme tersebut ialah galakkan mangsa-mangsa yang rasa mereka telah hadapi masalah boleh buat, bukan laporan lah, boleh bincang masalah itu. Datuk Dr. Fuan Chan On merasmikan Pusat Jagaan Kanak-Kanak Kilang Elektrik Solar di Janda Baik Pahang siang tadi. Menurutnya, kerajaan tidak dapat mewajibkan penubuhan mekanisme dalaman di semua syarikat kerana tidak mempunyai peruntukan undang-undang bagi tujuan itu. Mangsa gangguan seksual biasanya menghadapi masalah untuk tampil ke hadapan kerana malu dan tekanan persekitaran. Bagaimanapun, dengan adanya mekanisme dalaman, mereka boleh melaporkan perkara itu tanpa sebarang kebimbangan. Pengarah urusan elektrik solar Thilo Westenhausen yang sudah mewujudkan mekanisme dalaman di syarikatnya berkata ia lebih meyakinkan mangsa untuk tampil membuat aduan. It is easier for people that have experienced a sexual harassment case to come forward because there's a clear avenue on what to do. Detik-detik cemas, cubaan menikam Siti Nurhaliza. Pelajar letupkan bom jangka ketika perhimpunan sekolah ditahan reman.
Polis Johor akan membuka kertas siasatan berhubung percubaan menikam penyanyi Siti Nurhaliza oleh seorang lelaki Ahad lalu walaupun tiada laporan polis dibuat oleh penyanyi berkenaan atau Suria Record Sdn Bhd SRC. Menurut Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Johor, Senior Assistant Commissioner 2, Mokhtar Hassan, siasatan dijalankan selepas polis Lakin menerima laporan daripada seorang anggota polis berpangkat inspektor pagi tadi. Menurut Senior Assistant Commissioner 2, Mokhtar, pihak terbabit khususnya SRC sepatutnya membuat laporan polis mengenai kejadian itu. Dalam kejadian Ahad lalu, Siti Nurhaliza nyaris ditikam dengan sebilah pisau lipat oleh seorang remaja lelaki di perkarangan Stadium Lakin. Lelaki itu dipercayai muncul tiba-tiba dari celah-celah orang ramai yang mengerumuni Siti yang diapit oleh dua anggota polis wanita. Siti bagaimanapun tidak mendapat sebarang kecederaan. Ketika itu, beliau dan dua lagi penyanyi, Mazlila dan Nurhaida, menuju ke bas selepas perlawanan bola sepak persahabatan antara artis SRC dan stesen radio Best 104 menentang media Johor. 3 pelajar yang ditahan polis malam kerana disyaki meletupkan bom buatan sendiri di perkarangan sekolah ditahan reman sehingga Jumaat ini. Menurut Ketua Bahagian Siasatan Jenayah Ibu Pejabat Polis Gombak, Deputi Superintendent Ishak Husin, perintah reman dikeluarkan oleh Mahkamah Magistrate Selayang siang tadi. Kita telah pun menangkap 3 pelajar daripada sekolah tersebut dan ketiga-tiganya adalah pelajar tingkatan 2. Dan riman telah pun diambil pada awal pagi tadi, lebih kurang jam 11.30 dari pagi untuk kita meneruskan siasatan. Dalam kejadian semalam, 3 pelajar tingkatan 2 Sekolah Menengah Tunku Abdul Rahman Arang Batu meletupkan bom jangka buatan sendiri. Kejadian itu dilakukan ketika waktu perhimpunan sekolah. Tiada kerosakan harta benda atau kemalangan jiwa dilaporkan. Menurut Deputi Superintendent Ishak, 3 pelajar berkenaan ditahan mengikut Seksyen 6 Akta Bahan Letupan. Siasatan awal menunjukkan pelajar berkenaan menggunakan belerang mercun yang disambung kepada sebuah jam yang ditetapkan masanya dan menghasilkan bunyi letupan yang kuat. Polis percaya 2 lagi pelajar terbabit dalam kejadian itu masih bebas. Motif kejadian sedang disiasat dan polis tidak menolak kenakalan pelajar punca kejadian itu. Detik Niaga ini dibawakan khas untuk anda oleh RHB Bank. Nilai jualan sektor pembuatan Ogos lalu mencatat kenaikan 34.8% kepada 30.2 bilion ringgit berbanding 22.4 bilion ringgit Ogos tahun lalu. Menurut Jabatan Perangkaan, nilai berkenaan juga adalah 5.6% lebih tinggi berbanding 28.6 bilion ringgit yang dicatat Julai tahun ini. Jumlah pekerja bergaji di sektor pembuatan mencapai peningkatan sebanyak 8.4% Ogos lalu kepada 1.035 juta orang berbanding 954,192 orang Ogos tahun lalu. Sejajar dengan peningkatan bilangan pekerja, jumlah gaji dan upah yang dibayar Ogos lalu turut meningkat 17.5% kepada 1.48 bilion ringgit daripada 1.26 bilion ringgit Ogos tahun lalu. Nilai jualan bagi 8 bulan lalu turut meningkat sebanyak 32.7% kepada 214.8 bilion ringgit daripada 161.9 bilion ringgit Ogos tahun lalu. Perangkaan diperoleh membabitkan 73 daripada 137 industri pembuatan. Harga saham di Bursa Saham Kuala Lumpur ditutup bercampur-campur. Indeks komposit ditutup 0.98 mata kepada 765. Indeks perusahaan pula jatuh 7 mata kepada 1,341. Sejumlah 422 juta saham bernilai 898 juta ringgit diniagakan. Kaunter untung mengatasi rugi dengan 357 berbanding 352, manakala 160 kaunter lagi diniagakan tidak berubah.
Dan di pasaran tukaran asing, ringgit ditutup tinggi berbanding mata wang utama dunia. Pengusaha perkhidmatan pengangkutan awam terutamanya teksi diberi amaran supaya tidak mengkhianati usaha kerajaan dalam meningkatkan industri pelancongan negara. Menteri Kebudayaan, Kesenian dan Pelancongan Datuk Abdul Kadir Syafadir berkata tindakan segelintir pemandu teksi yang mengenakan bayaran tambang tinggi terhadap pelancong asing boleh menjejaskan imej negara. Driver-driver teksi yang menipu atau orang lain yang cakap kasar, ini adalah orang-orang yang mengkhianati usaha kerajaan dan juga kepentingan rakyat. Sebelum itu, beliau merasmikan wajah baru naskah sisipan Travel Times yang diedarkan akhbar The New Straits Times. Akhbar terbitan setiap Rabu itu memberikan pelbagai maklumat pelancongan Malaysia kepada pembaca. Hadir sama di majlis ini pengarang kumpulan The New Straits Times, Datuk Ahmad Abdul Talib. 5 lokasi di perairan Sabah akan dijadikan laluan rasmi bagi semua jenis kapal dan bot nelayan. Menteri Pertahanan Datuk Seri Najib Razak berkata, 5 laluan yang dikenal pasti ialah Sempurna, Lahad Datu, Tawau, Sandakan dan Kudat. Datuk Seri Najib sebelum itu mengadakan lawatan ke beberapa tempat di sekitar Kepulauan Perairan Timur Sabah. Hadir sama Timbalan Menteri Pertahanan Datuk Muhammad Syafiee Apdal, Panglima Medan Tentera Darat Lieutenant General Datuk Seri Zaini Muhammad Said, serta pengarang media. Penempatan kapal tentera laut di perairan Sempurna minggu lalu berjaya menggeledah 181 bot dan 61 daripada jumlah itu sudah ditahan. Di Pulau Pinang, seorang pengedar video cakra padat haram dan 3 pekerjanya cuba membakar premis operasi mereka dalam operasi rampasan BCD haram petang tadi. Mereka sebelum itu mengurung 5 pegawai penguatkuasa Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hak Ehwal Pengguna termasuk 2 wartawan. Mereka dipercayai mengunggut pegawai berkenaan agar melepaskan mereka dan merampas hanya sebahagian barangan atau sedia mati dibunuh. Kejadian berlaku pada jam 4 petang tadi apabila pegawai kementerian memasuki kedai dan merampas VCD yang dianggarkan hampir 50,000 keping. Pemilik dan pekerja kedai tiba-tiba bertindak mengunci pintu depan dan belakang kedai sambil salah seorang daripada mereka menyimbah petrol serta menyalakan api. Ada dalam masa kalang kabut daripada nak bakar VCD tu dia kata mau bakar kita sekali dengan pegawai dengan wartawan sekali, bakar sekali dengan VCD itu dalam VCD dalam bilik tu. Dan mereka yang owner tu kata, yang tuan punya kedai, dia kata saya berani mati, saya tak sanggup ini kena selalu, saya mau semua mati sekali. Mereka bagaimanapun melepaskan semua pegawai kementerian dan wartawan setelah pegawai penguatkuasa berjanji tidak akan merampas VCD cetak rompak berkenaan. Mereka kemudiannya bertindak mengejar wartawan dan pegawai penguatkuasa di luar kedai itu yang terletak di tingkat 2 sebuah pusat membeli belah di Bandar Baru Jelutong. Masa kita juga kita tak tahu apa jadi sebab apa. Kita dah sampai depan sini, kita tak tahu dari belakang yang saya dapat tahu kata dia bawa keluar barang, and then ada setengah fotografer ambil gambar yang dia bawa keluar barang lah. And then masa tu dia kejar semua ni lah media dengan press semua, and then that's why kita lari. Tuan punya premis dan 3 lagi pekerjanya kini sedang disoal siasat dan ia juga kes pertama seperti itu yang berlaku di Pulau Pinang. Sebab sekarang kita belum lagi mengira kerana keadaan-keadaan yang tidak mengizinkan. Dan kes ni juga diambil oleh pihak polis dengan kita. Keindahan dalam rumah kadang-kadang tidak membayangkan apa yang sebenarnya berlaku bagi mereka yang memiliki rumah itu kerana pemaju perumahan tidak menyelesaikan masalah banyak, kadang kos penjelagaan tinggi, sampah-sampah pun tidak diangkut. Jadi bagaimana? Rumahku bukan syurgaku, rumahku jadi masalahku. Kita akan bincangkan dalam Bincang Petang hari Rabu 18 Oktober. Jadi jangan lupa.
Pergolakan di selatan Filipina memaksa rakyat negara itu bertempiaran melarikan diri bagi meraih simpati negara jirannya khususnya Malaysia. Kuala Lumpur yang peka terhadap kesengsaraan jirannya dengan tangan terbuka menawarkan perlindungan sementara kepada beratus-ratus ribu pelarian Filipina. Persoalannya, apakah rakyat negara itu hilang kepercayaan terhadap kewibawaan Presiden Joseph Estrada menangani masalah sosial penduduknya atau ia dianggap sebagai satu peluang keemasan bagi mengecap corak hidup yang lebih sempurna. Laporan selanjutnya bersama wartawan Zura Zainaratin. Perangkaan menunjukkan dalam tempoh 10 tahun, Filipina hanya mampu menangani kurang 10% masalah kemiskinan penduduknya. Populasi miskin berada pada kadar mencecah 45% pada 1988. Ia bagaimanapun hanya susut kepada kira-kira 38% 10 tahun kemudian. Mindanao, pulau terbesar di selatan Filipina dengan lebih 13 juta penduduk, hampir separuh daripadanya penganut Islam. Zamboanga City adalah bandar kedua terbesar di Mindanao dari segi populasi penduduk. Rata-rata penduduk di sini bukan saja tersisih dari aspek pentadbiran, bahkan arus pembangunan. Malah masyarakat Islam di wilayah ini mendakwa mereka menjadi mangsa penindasan negara yang didominasi Roman Katolik. Menurut Ketua Penempatan Hal Ehwal Islam Wilayah 9 atau OMA yang mencakupi Zamboanga City, Habib Kiram Kamaluddin, keperitan hidup yang dialami mendorong rakyat negara itu menjadi pelarian. All these areas has not been taken care. So there is a need that huge budget, huge amount of money should be poured into this area in order to rehabilitate and resettle the people. Because if you will recall, during the time of the Amenalet in 1972 to 1970 up to the 1980s until the agreement was reached, there were many of our people who became refugees in Sabah. About more than hundreds, thousands of them. And these people had left their homes, their properties. Dan kenyataan Habib disokong rakan situgas Denison M. Abidin yang juga Ketua Hal Ehwal Kebudayaan Omar Wilayah 9. Tambah Denison, masyarakat setempat bukan sahaja ketandusan ilmu, bahkan peluang untuk memajukan diri juga tipis. We have natural resources. We have big fishing grounds, but we have no fishing paraphernalia. Facilities. We have agricultural land, but we lack farm equipment. No roads connecting the mainland to agricultural land. Penduduk setempat yang ditemui juga mengeluh atas nasib yang menimpa mereka. Dalma Daud, penduduk Barangay Kapuk, Zamboanga City, menyara 15 orang anaknya dengan hanya bertanam ubi. Dengan sa mga anakku, problema ako mga anakku. Berusaha-usaha. Baru kami berusaha-usaha. Dan bagi Arden Nasail yang pernah bekerja kontrak di Sabah, kehidupan yang dilaluinya kini amat jauh berbeza. Arden mengakui meskipun hidupnya tidak mewah ketika berkhidmat di Sabah, tetapi tidak sedaif kehidupannya kini. Rumah di sini memang kekurangan. Saya tinggal di rumah. Saya pun sendiri tidak ada rumah di sini. Ya, saya tinggal saja di sini dan saya tengok orang di sini mati pun susah kuburan, saya tanah kuburan. Yang paling malang, kanak-kanak. Mereka menjadi mangsa keadaan. Perangkaan menunjukkan daripada lebih 68.6 juta penduduk Filipina, hampir 3.7 juta kanak-kanak dan remaja berusia antara 5 dan 17 tahun terpaksa bekerja ekoran kesempitan hidup. Mereka membanting tulang demi mencari sesuap makanan. Pengarah Jabatan Kebajikan Sosial dan Pembangunan Wilayah 9 yang beribu pejabat di Zamboanga City, Parisha Hashim Taraji, berkata pihaknya menerima peruntukan bernilai RM700,000 setahun bagi membendung kemiskinan. Menurut Parisha, ia antara lain bagi menjayakan program sosial bersepadu yang setakat ini membabitkan 9,000 buah keluarga.
the program that we have embarked on is something that will provide basic social services of the poor people and access them to the facilities and assistance of government and even non-government organizations. Tambahnya, RM10,000 juga diperuntukkan untuk program payung membabitkan 25 wanita selain aktiviti lain untuk kebajikan kanak-kanak di wilayah terbabit. Azura Zanarate, Zamboanga City, Filipina untuk Buletin Utama. Hari terakhir rundingan Sharm el-Sheikh yang bertujuan menamatkan keganasan ke atas penduduk Palestin membuahkan hasil. Kedua-dua pihak bertelagah bersetuju dengan 3 syarat yang ditetapkan Presiden Amerika Syarikat Bill Clinton. Israel dan Palestin pada dasarnya bersepakat melaksanakan gencatan senjata, menubuhkan Suruhanjaya siasatan terhadap keganasan dan mencari jalan penyelesaian menjayakan proses damai. Sidang kemuncak ditutup dengan rasminya oleh Presiden Mesir Hosni Mubarak. Sebelum itu, Ketua Menteri Luar Kesatuan Eropah EU dan Dasar Keselamatan Javier Solana berkata terdapat sedikit perkembangan pada rundingan Sharm el-Sheikh. Bagaimanapun, Solana dalam kenyataannya kepada stesen radio Europe One itu memberi amaran persetujuan sukar dicapai kerana pihak bertelagah saling tidak mempercayai. Isu paling rumit diselesaikan, katanya, ialah berkaitan penutupan wilayah Palestin, pembukaan sempadan dan pengunduran tentera Tel Aviv. Dan ketika pemimpin dunia berhimpun di Mesir bagi menyegerakan proses damai, pencetus siri terbaru pergolakan di tebing barat, Ariel Sharon, melobi rejim Zionis agar tidak akur kepada Karenah Arafat. Di sebalik berlangsungnya rundingan damai, pertumpahan darah terus berlaku di Gaza. Seorang anggota polis Palestin, Misbah Abu Ataik, menjadi mangsa ke-100 terbunuh akibat kekejaman tentera Yahudi. Misbah, 20 tahun, ditembak di kepala berhampiran sempadan Israel Mesir Palestin. Pertempuran juga merebak ke Khan Yunis, membabitkan remaja Palestin dan tentera Israel. Rolf Schumacher idam gelaran dunia. Saya masukkan bersama Faisal Ismail seketika nanti. Salam sejahtera. Menjelang lumba kereta Formula 1 Grand Prix Malaysia 20 hingga 22 Oktober ini. Selain persaingan kereta di trek, usaha teliti dan sensitif juga menjadi keutamaan dalam memenuhi keperluan penyiaran antarabangsa. Itulah cabaran getir bagi Celcom Malaysia Sendirian Berhad yang kali pertama bertindak selaku pengendali penyiaran Formula 1. Misi utama Celcom ialah menyalurkan isyarat atau visual ke benua Eropah mengikut kerangka Kesatuan Penyiaran Eropah EBU. Perlumbaan di litar Sepang Ahad ini disiarkan ke hampir seluruh negara Eropah. Komponen utama pengendalian penyiaran ialah satelit pengumpulan berita SNG. SNG milik Celcom ini berupaya menghantar isyarat terus ke satelit. Selain itu, Celcom turut menyediakan stesen bumi di Kepong dan Kijal sebagai penampung. Antara stesen penyiaran gergasi yang terbabit di TV Compound di litar Sepang ialah Rai TV Itali, TV Globo Amerika Selatan dan Fuji TV Jepun. TV3 pula selaku hos penyiar pentadbiran Formula 1 FOA. Apa yang keluar daripada Sepang Circuit ni, kami mengadakan laluan backup. Jadi insyaAllah kalau diizinkan Tuhan, kita rasa kita dapat memenuhi segala keperluan itulah. Ternyata Formula 1 Grand Prix Malaysia turut mengangkat martabat negara dalam dunia penyiaran antarabangsa. Ia juga memberi kesempatan kepada warga Malaysia terbabit secara dekat dengan apa yang dipanggil perkampungan global era digital. Abu Bakar Atan melaporkan untuk Buletin Utama TV3. Ketika abangnya Michael Schumacher telah pun mengesahkan kedudukan selaku juara dunia, adiknya pula Ralph berhasrat dapat menjadi seperti abangnya dalam tempoh 3 tahun. Ralph, pemandu Williams BMW, kini menduduki senarai ke-5 keseluruhan. Ini merupakan musim kedua Ralph bersama Williams. Musim lalu, Ralph menghabiskan perlumbaan di tangga ke-6 keseluruhan dengan 35 mata. Kali ini dia berhasrat untuk menduduki tangga ke-5 dan menjadi seperti abangnya dalam tempoh 3 tahun. Bagaimanapun tidak seperti abangnya, Ralph mengakui tidak berhasrat untuk menjadi pemandu pasukan Ferrari, sekalipun beranggapan Ferrari akan menjuarai kategori pengeluar tahun ini. Kontrak Ralph bersama Williams akan tamat penghujung musim 2002. Mengenai perlumbaan Ahad ini, Ralph sedar perlumbaan di litar Sepang cukup mencabar. Namun dia mengakui gemar berlumba di Malaysia dan berharap dapat menamatkan perlumbaan di tempat ketiga.
Compared to other countries, very easy to find someone who understands you, which is quite good, you know. People do speak English, which is very difficult in other countries. I think we always like to come back here because, I mean, especially last year, I think the circuit, what they did, the job is a great job for. Sementara itu, bagi pelumba British American Racing BAR Ricardo Zonta, perlumbaan terakhir musim ini di Sepang akan dimanfaatkan sepenuhnya. Sekalipun tidak dalam persaingan merebut juara dunia yang telah pun dimiliki Michael Schumacher, Zonta berharap dapat membantu pasukannya menduduki tangga keempat kategori pengeluar. Oleh itu, menurut Zonta, dia dan rakan sepasukannya Jacques Villeneuve mempunyai misi besar pada perlumbaan Ahad ini. BAR Honda setakat ini menduduki tempat kelima dengan 18 mata di belakang pasukan Benetton yang kini hanya dipisahkan dengan 2 mata. It's been a very difficult season for me because we started quite well and then we had some problems in the reliability of the car, and also I made some mistakes where I involved with some accidents. Grand Prix Malaysia kali ini merupakan perlumbaan terakhir Zonta bersama BAR kerana tahun depan dia akan menyertai pasukan Jordan. Daripada Formula 1 ke kejohanan motosikal FIM Asia. Saingan terakhir di litar batu tiga Shah Alam November ini bakal menyaksikan persaingan menarik antara dua pelumba Malaysia, Chia Tak Cheong dan Kuan Meng Heng. Selepas menguasai litar Zhuhai, Meng Heng kini mengekori Tak Cheong hanya dengan 10 mata. Pada perlumbaan pusingan keempat yang berlangsung di litar Zhuhai, China, penunggang Petronas Sprinter TVK Kuan Meng Heng muncul juara kategori Super Sport 600cc dengan catatan 25 minit 4.614 saat. Dia berjaya mengatasi seorang lagi pelumba Malaysia dari pasukan Hong Leong Yamaha, Chia Tak Cheong yang kini masih lagi mendahului senarai keseluruhan pelumba. Manakala tempat ketiga milik pelumba Australia Jason Kane. Bagaimanapun, pelumba negara gagal menyerlah dalam kategori underborn 125cc. Tempat pertama dan kedua kategori ini dikuasai pelumba Thailand Surapong Bunlat dan Ekranch Pun Bupa. Namun, seorang lagi pelumba negara Mazlan Khamis memberikan sedikit keceriaan apabila berjaya menduduki tempat ketiga. Kejaguhan pelumba Thailand terus tersela dalam kategori underborn 110cc. Kategori ini dimenangi Ampon Siripat dengan catatan 16 minit 53.45 saat meninggalkan Wazi Abdul Hamid di tempat kedua, diikuti seorang lagi pelumba Thailand Tamanon Silapakul di tempat ketiga. Pusingan kelima dan terakhir akan berlangsung di Shah Alam November ini. Pemain bola sepak Perak yang berjaya membawa pulang Piala Malaysia ke Ipoh akan tetap menerima imbuhan, tetapi bukannya berjumlah RM1 juta seperti yang digembar-gemburkan. Bendahari Persatuan Bola Sepak Perak PAFA Amaluddin Ismail menafikan beliau ada memberi maklumat yang pasukan itu dijangka mengutip RM1 juta kerana memenangi piala itu. PAFA pagi tadi mengadakan sidang media yang dipenguruskan Naib Presidennya Jamal Nasir Rasdi. Menurutnya, kerajaan negeri masih belum membuat keputusan akhir mengenai insentif yang akan diberikan kepada pemain-pemain itu. Saya yakinlah insentif yang akan mereka perolehi tidak kurang daripada yang pernah mereka perolehi semasa menjuarai Piala Malaysia 98. Ketika menjuarai Piala Malaysia 1998, selepas menempaskan Terengganu, setiap pemain Perak menerima insentif berjumlah RM25,000 seorang. Selain itu, Jamal Nasir juga mengumumkan majlis untuk meraihkan pasukan itu akan diadakan di Stadium Perak Sabtu ini. Ketika ini, piala legenda itu masih disimpan di kedai emas milik bendahari PAFA Amaluddin Ismail. Beralih ke badminton. Selepas persembahan kurang meyakinkan pada Tamasya Olimpik yang lalu, pemain badminton negara kini berpeluang membuktikan sebaliknya pada kejohanan Ipoh Masters. Bagaimanapun, laluan getir tetap menanti pemain-pemain negara di kejohanan itu November ini. Pada undian malam tadi, pemain persorangan negara Wong Chun Han diundi sekumpulan bersama H. Endrawan, Zia Zwanza dan Fung Permadi. Satu lagi kumpulan turut menyaksikan persaingan menarik antara Peter Gada Christensen dan Taufik Hidayat selain Chen Hong dan pemain India P. Gopichan. Hanya dua pemain terbaik setiap kumpulan layak ke separuh akhir. Dalam acara beregu pula menyaksikan peluang pasangan utama negara Chong Tan Fook dan Lee Wan Wah menebus kekalahan mereka di tangan beregu utama Korea Selatan pada Tamasya Olimpik bulan lalu. Pasangan negara diundi bersama-sama pasangan Korea Kim Don-moon, Ha Tae-kwan serta pasangan Thailand Pramod Tirawiwatana dan Tenasa Panis Bisbas. Manakala pasangan Indonesia Chandra Wijaya Tony Gunawan diundi bersama-sama Jens Eriksen, Jesper Larsen dan Zhang Jun Zhang Wei dalam kumpulan kedua.
Kejohanan edisi kedua Ipoh Masters ini akan berlangsung dari 8 hingga 12 November ini. Kita ke bola sepak Piala Asia ke-12. China dan Kuwait mencerahkan peluang mara ke skor akhir apabila memenangi perlawanan masing-masing. China menupaskan Indonesia 4-0 manakala Kuwait pula mengejutkan Korea Selatan 1-0. Perlawanan pertama kumpulan B di antara China dan Indonesia ini berlangsung di Tripoli, Lebanon. China bermula cemerlang apabila tandukan Li Meng menerjah gawang Indonesia untuk gol pertama seawal minit kedua. 5 minit kemudian China menambah satu lagi gol menerusi sepakan penalti yang disempurnakan Shen Xi. Belum pun sempat Indonesia mengatur gerak, gawang mereka bolos lagi untuk kali ketiga menerusi Yang. Ki Hong akhirnya melengkapkan kemenangan besar China menerusi jaringan keempat seminit sebelum perlawanan tamat. Keputusan ini meletakkan China selesa dengan 4 mata selepas 2 perlawanan. Dalam satu lagi pertemuan, Kuwait bertemu pasukan pilihan Korea Selatan. Separuh masa pertama dikuasai Kuwait yang mempamerkan permainan menarik. Bagaimanapun mereka terpaksa menunggu hingga minit ke-39 sebelum berjaya menjaringkan gol tunggal perlawanan menerusi Jasim Al-Hawaidi. Kuwait 1, Korea Selatan 0. Sementara itu, pada pertemuan Liga Argentina, pendahulu Liga Boca Juniors mengekalkan kelebihan 6 mata setelah mencatat keputusan seri 1-1 menentang kelab di tangga kedua, River Plate. Martin Palermo menjaringkan gol pertama Boca pada minit ke-14. Bagaimanapun, 14 minit separuh masa kedua bermula, River berjaya mencuri 1 mata menerusi gol penyamaan Javier Saviola. Laporan itu mengakhiri segmen sukan malam ini. Salam hormat dan selamat malam. Buletin utama diakhiri dengan visual barangan cenderamata untuk dijual sempena Formula 1 Grand Prix Malaysia Ahad ini. Cenderamata yang dipamerkan sememangnya menarik, khususnya daripada pasukan Sauber Petronas. Dengan itu, salam hormat. Assalamualaikum.